Tadi baru saya dapat tahu yang Grab update sistem baru ni adalah untuk membunuh geng-geng mod MOD ni. Jadi mana-mana geng-geng MOD yang selalu komen ke, yang selalu nak memasarkan dia orang punya produk ni, korang salahkan mereka. Sebab apa? Sebab mereka lah punca sistem ataupun sistem MD ni dihapuskan. Tapi tak apa, sebab memang ramai yang dah mengamuk macam bising lah sebab MD ni ditarik balik tapi digantikan dengan PA. PA ni dah lama pun dah ada, tapi kita baru tahu lepas MD ni dia ditutup. Jadi untuk geng-geng MOD ataupun mod ni, bye-bye lah. Memang untuk pemandu-pemandu yang tak guna MOD ni, banyak job yang dicaras, banyak job yang ditarik ke geng-geng MOD ni. Jadi korang salahkan mereka. Sebab tu lah pandangan saya sendiri, dah lama kita susah nak dapatkan job-job nak menghala ke airport ni. Tapi ada setengah golongan macam mudah je dapat kan. Korang fikirlah sendiri. Jadi lepas ni korang jangan risaulah, sebab PA, preferred area ni, sebelum ni kita pakai memang area dia sangat-sangatlah besar macam tu kan. Besar yang sangat-sangat macam tu. Contoh macam Kelang, Meru, memang sangat besar. Tapi Grab dah update dah. Kita boleh tengok kat sistem Grab sendiri. Grab dah update, kawasan tu jadi lebih kecil sikit. Jadi kita boleh bertumpukan kawasan tu. Jadi lepas ni korang guna je preferred area. Dan juga sistem baru Grab ni, korang boleh nampak lah yang sistem fast cancel tu. Korang boleh nampak jarak, boleh nampak pick up berapa km, boleh nampak juga harga tu berapa ringgit. Jadi tips dia adalah korang kira lah, pada saya 1 km sama dengan RM1. Jadi korang kira lah, kalau contoh pick up 4 km, drop je RM2. 4, 5, 6, RM6 lah contoh. Kalau korang dapat lebih, Alhamdulillah. Kalau kurang, korang faham lah. Janganlah stress sangat, chill je. Jadi saya berharaplah kepada geng-geng yang jujur, yang tak gunakan apps MOD ni, korang semoga kita dapat job yang lebih baik lah lepas ni. Okay? Tapi saya yakinlah ramai juga yang akan tak puas hati dengan harga apa semua benda gitulah. Jadi korang komen je kat bawah kalau korang dah buat berapa hari ni, korang okey ke tak dengan sistem baru Grab ni. Korang komen je kat bawah. Okay, let's go.